Okay guys, sekarang di Wahin pagi ni. So trip dia hari kelima, kita nak menghala ke Kanchanaburi. Lebih kurang dalam 200 kilo lebih lah. So dalam 3-4 jam insya-Allah sampai Kanchanaburi daripada Wahin. So ni hotel Baan Mantana Hotel. Kawasan okey, dekat dengan pasar malam semua. So let's go to Kanchanaburi. Makan dulu lah. Ni Kanchanaburi. Datang Kanchanaburi. Ni saya makan street halal.
Kanchanaburi. Hari ni kita stay 1 malam je. Sebab besok dah nak pergi ke Tak. Besok perjalanan jauh sikit lah. Dalam 6 jam ke 7 jam baru sampai. Okay, apa-apa nanti kita update. Cerita kita kat mana ni? Kita dekat River Kwai Bridge, Kanchanaburi. Alright. So inilah dia di waktu petang, ramai orang, turisme ada. Bawah-bawah ni ada tempat sungai dia, ada tempat makan apa semua, tempat minum. Saya rasa malam dia ada macam show kot, sebab nampak ada sound and light dekat atas jambatan ni. Nanti tengoklah malam macam mana. Kalau kita orang sempat, mungkin kita orang boleh datang sini. Tengok. Kita tengok ada tak? Ada ke tak nanti malam. Alright. Guys, aku sampai dekat River Kwai ni kan. Ada satu benda menarik pula. Aku ternampak dia orang buat konsert lah, tepi sungai. Tapi memang banyak kerja dia ni. Tapi aku tahulah, boleh buat lah. Mungkin kita pun boleh fikir-fikir lah benda-benda macam ni. Dia letak stage dia atas ponton tau. Sekejap aku reverse kamera ni, nanti korang tengok. Okay, ni tempat monitor dia, monitor board. Ni dia punya tempat duduk. Lepas tu dia punya stage kat sana. Kau nampak? Stage dia dekat situ. Style jugalah. So dia ada speaker line array semua. Lepas tu dia ada follow spot kat sini. Lepas tu dia letak lighting semua kat tepi ni lah. Tu line apa brand speaker aku tak tahulah ni. Aku rasa macam berapa nampak sangat. Tapi itulah dia. So, okey lah ni. Mungkin kita pun boleh buat juga macam ni. Right.